Dalam video kali ni aku nak cerita sikit kisah personal. Sebenarnya aku ada tamu khas dalam video kali ni yang memang suka mengajar orang bahasa-bahasa baru ni. Hai, nama dia Bariduo. Seronoknya, excitednya. Sabar-sabar sikit. Ni channel aku bukan channel kau. Masa aku kecil, ayah aku pernah pergi beli aku satu kaset player ni yang bertujuan khas untuk mengajar aku bahasa Inggeris. Dalam ni dia package sekali buku, audio kaset dan apa-apa benda lagi yang aku tak ingat. Dan benda ni bukan murah tau, dia mahal. Dan tujuan ayah aku ni adalah semata-mata untuk aku dan adik aku ni menguasai bahasa Inggeris. Tapi ayah aku tak tahu time tu yang sebenarnya aku dapat idea lain daripada benda tu. Masa ni aku tengah seronok tengok Dragon Ball dengan Digimon dekat TV. Dan time tu aku suka sangat dengan lagu-lagu dia. Cuma aku boleh dengar lagu dia tu time cerita tu keluar dekat TV je lah. Dan kaset player yang ayah aku beli ni, dia bukan saja boleh dengar lagu, dia boleh record juga. Jadi aku pergi dapatkan kaset kosong dekat kedai murah je. Dan aku balik, aku guna benda tu untuk record lagu masa cerita tu terpasang. Nak dijadikan cerita satu masa ni, aku tak ada kaset kosong. Dan tiba-tiba aku dapat idea untuk korang berdua tolong lari. Jap. Apa kadang-kadang serang-serang orang ni? Monjo, sekarang duo dengan Genshin ada straight 3 hari. Kalau kita kat mana ni? Kita dekat dalam dungeon ni. Selalunya ada teka-teki lah kita kena selesaikan kalau nak keluar. Kalau kita try keluar dari sini, kau boleh terbang kan? Tak. Kau pun takkan tak boleh terbang. Terapung sikit je, lepas tu penat. Banyak pakai masa perut. Guys, perasan tak? Corak kat dinding tu macam tulisan huruf, kan? Itulah puzzle dia. Takat ni tak ada puzzle yang duo tak tahu. Bahasa kuno Teyvat ni mestilah susah. Susah untuk budak-budak newbie je kot. Cakap besar. Sementara kita mencuba ni, biar aku sambung cerita aku tadi. Masa aku tak ada kaset kosong untuk record lagu tu, aku tiba-tiba ternampak sesuatu yang memberi aku idea. Apa kata kalau aku pergi record je pakai kaset-kaset yang dah ada ni? Agak-agak jadi apa Aku dapat record lagu-lagu tu pakai kaset yang sudah ada di rumah aku. Cuma lagu yang ada sebelum ni tu akan ditindih. Aku tak ingat tau yang mak ayah aku marah ke tak time tu dekat aku. Ataupun aku sebenarnya pandai sorok sampai dia orang tak tahu. Tapi aku rasa bersalah dekat ayah aku sebab first aku tak gunakan benda yang dia beli ni untuk aku belajar. Last pergi guna buat record-record lagu je. Buku yang datang sekali dalam set tu pun aku tak baca sampai berabuk. Dah lah mahal pula tu ayah aku kena bayar. Dasarkan corak dekat dinding ni, aku rasa kita kena lukis balik pakai pemancar laser ni. Cuma aku tulis betul dah. Dan tak buka juga pintu ni. Tulisan kau cakap ayam kot. Cakap burung. Bagi aku tulis jap. Tak apa guys, kita try je tulis sampai buka. Dah 3 hari dah kita tulis ni. Tak lepas-lepas juga. Tak kemas sangat ke tulisan kita semua ni, Kawan-kawan, bukan tulisan kita yang tak cantik. Rupanya kita kena pakai cube ni untuk keluarkan logo dia. Dia dah jumpa banyak dah cube tu dekat sana. Cuma tak tahu apa benda. Alamak, nak lari mana ni? Ini kali kita lawan. Macam gangster. Ni Sumi ambil. Tak sia-sia kita terperangkap dalam tu. Dapat 3 hari straight reward. Apa penamat kat cerita kau belajar English tu, Sumi? Lepas tu ayah aku pergi belikan aku PlayStation untuk main game. Sebab aku asyik duk minta je. Dan aku perasan yang game-game dalam tu semua bahasa Inggeris. Banyak yang aku tak faham. Sampaikan aku pergi letak kamus kat sebelah PS tu. Dan setiap kali aku tak faham, aku buka kamus untuk fahamkan. Benda ni dengar macam angkat bakul sikit. Tapi lepas daripada tu, markah aku dalam bahasa Inggeris dekat kelas makin meningkat. Siap terpilih untuk masuk grup choral speaking lagi. Jadi usaha ayah aku untuk bagi aku pandai bahasa Inggeris tu berjaya lah. Walaupun dengan cara lain. Kadang-kadang mungkin kita ni lagi senang belajar bila kita rasa macam kita tengah enjoy dan bermain kan. Yelah tu, Duo setuju je. Hai guys, sekarang ada promo daily streak dekat Duolingo di mana kalau korang join Genshin Challenge, korang boleh dapat macam-macam reward. Korang boleh tengok dekat atas ni macam mana cara korang nak join challenge ni. Jom join sekarang dekat apps Duolingo. Jangan lupa untuk selesaikan 3 hari streak dekat dalam apps Duolingo dan korang akan dapat banyak reward yang boleh digunakan di dalam game Genshin Impact.